Hai guys, aku baru ni ada tengok kawan aku post dekat status WhatsApp dia lah, dia jual puding raja ni. Jadi aku macam okey nak rasa lah sebab aku tak pernah rasa. So aku belilah semalam kan satu set ni. Okay, nampak dalam bekas ni nampak macam sikit tapi puding ni memang orang tak makan banyak-banyak lah. Dia datang dengan apa ni, ada kismis-kismis, ada kacang-kacang tu, lepas tu ada cherry warna hijau warna merah sekali dengan susu cair ni. Susu cair ni aku tak tahu dah daripada susu apa tapi susu ni rasa manis-manis sikit. Lepas tu dia pekat-pekat macam tu. So aku tuang dalam bekas untuk makan. Aku tak tahu cara makan macam mana, kena cecah ke kena apa, tapi aku tuang dalam tu. Okey, sekarang nak tunjuk dengan orang apa yang ada dalam ni. Dia sebenarnya bukan puding macam biasa tu. Dia ada pisang guys. Dia ada pisang. Dia letak macam 3-4 ketul pisang macam tu. Lepas tu dia ada ni jalemas tau. Kalau orang Terengganu kenal lah jalemas ni. Lepas tu memang jalemas ni makanan-makanan dia raja lah. Okay, so aku nak try lah makan, nak share dengan korang rasa dia macam mana. Sebab aku memang tak pernah makan lagi puding raja ni. So dia ada pisang, jalemas, cherry, ada kacang, ada kismis ke macam kurma tu macam tu lah. So kalau tengok air muka aku bila rasa tu, muka aku agak puas hati lah bila makan dengan harga yang agak berpatutan. So aku rasa boleh makan lah benda ni. Aku buat video ni pasal aku nak share dengan korang. Ini bukan review berbayar. Aku nak share dengan korang rasa benda yang jarang-jarang orang dapat rasa. So siapa-siapa yang nak rasa puding raja ni, boleh contact kawan aku ni dekat nombor yang ada dekat poster dia tu. So enjoy makanan aku. Kalau kau nak beli, kau boleh contact direct dengan owner Okay guys.